Emas bukan saving, emas adalah pelaburan. Saya tak kisah saving ke pelaburan, yang penting kaya, betul tak? Tak kisah betul ke saving ke pelaburan, tak kisah, yang penting kaya. Okay, next. Yang kedua, okay, next kita bercakap tentang, okay, sekarang ni, okay, tabungan lagi kita ambil yang ni. Okay, tabungan, berapa banyak kita ada? Sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. Siapa tak ada tabungan, tabungan pertama dia kena target ialah 3 bulan gaji. Selagi tak ada 3 bulan gaji, tak payahlah buatlah tabungan pendidikan anak-anak, tabungan haji, semua tak payah. Kita kena ada emergency fund dulu. Anything happen, kita boleh bertahan sekurang-kurangnya 3 bulan. First. Siapa tak ada 3 bulan gaji, tak perlulah ambil polisi takaful yang macam-macam tu. Sebab sebelum kita ambil perlindungan, kita kena ada duit nak makan dulu. 3 bulan gaji. Pada saya lah, tuan-puan nak ambil polisi takaful insurans tu, ada 3 bulan gaji dulu. Kalau tak, nanti tuan-puan ambil polisi yang macam-macam, last sekali, duit tabungan tak ada. Tuan-puan ada insurans tapi tak ada duit, nak masuk hospital pun dia minta deposit tau. Bukan ada kad tu boleh terus masuk, dia minta deposit tau. Okay, so duit 3 bulan gaji kena ada. Dah ada 3 bulan gaji, pergi target 12 bulan. Selagi tak ada 12 bulan gaji, 6 ke 12 bulan gaji, jangan sibuk untuk melabur. Kalau melabur dalam keadaan tuan-puan belum ada 6 ke 12 bulan gaji, risiko besar duit tu akan lebur. Jangan melabur. Ada duit menabung, ada duit menabung, ada duit menabung. Tuan-puan, pengalaman saya boleh katakan majoriti daripada kita lebih kaya kalau tak melabur. Cuba ingat-ingat balik, fikir balik. Oi, duit tu kalau aku tak labur beli emas kan dah kaya. Oi, kalau aku tak masuk skim tu kan dah kaya. Saya banyak feedback, saya boleh buat kesimpulan majoriti daripada kita lebih kaya kalau tak melabur. Ada duit saving, ada duit saving. Sebab tu emas, saya tak cakap emas sebagai investment. Pada saya emas adalah saving. Saya tak kisah ada orang nak argue pendapat saya adalah influencer lah, expert, kononnya expert lah, financial advisor. Emas bukan saving, emas adalah pelaburan. Saya tak kisah saving ke pelaburan, yang penting kaya, betul tak? Tak kisah betul ke saving ke pelaburan, tak kisah, yang penting kaya. Saya tak nak habis debate benda tu. Yang penting ada emas, kita kaya. Itu paling penting. Okay? Jadi sebab tu bagi saya, emas adalah saving. Beli emas, saya tak cakap tuan-puan, okay, katalah tuan-puan ada 200,000. Oh, beli sekarang 200,000. Tak. Belilah sikit 5%. Belilah dulu 20,000. Lepas tu, beberapa bulan akan datang, beli lagi. Sikit-sikit menabung. Kalau jatuh, taklah galat. Wah, aku beli 20,000. Katalah tuan-puan beli 20,000 sekarang. All time high. Tiba-tiba harga emas jatuh banyak. Berapa banyak? Tuan-puan, dalam sejarah 30 tahun, harga emas tak pernah jatuh bawah 30%. Lebih 20% dalam 30 tahun, sekali je pernah jatuh bawah lebih 20%. Sekali je. Dalam 30 tahun tau. Ringgit pernah jatuh tak 50%? 50% setahun? Pernah kan? Ringgit pernah jatuh 50% setahun. Kalau tuan-puan takut nak beli emas, tuan-puan lebih takut simpan duit dalam account bank. Ringgit jatuh, ada ASB, tabung haji, KDSP dapat 10% pun, kalau ringgit dah jatuh 50%, kekayaan kita dah hilang 40%. Jadi sebab tu bila saya tahu tentang emas, orang cakap lah all time high, jangan beli sekarang. Saya beli je, beli. Dalam semua keadaan kita beli. Tapi waktu harga emas jatuh banyak, sop dia turun, beli banyak.